Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat petang. Ni kita masih dekat Maidin ya. Ini Kak Mia suruh anak pergi bungkus makanan untuk dia buka puasa nanti. Sebab kita nak balik lah. Besok-besok lah baru dia masak. Lagipun barang-barang dia semua tu nanti dia nak kena susun, nak kena kemas-kemas. Jadi memenatkan lah. Semua sekarang ni kita menuju ke asrama anak kami ya. Kita nak hantar dia dulu. Lepas tu kita nak cepat-cepat balik Kelang sebab anak nombor 2 Kak Mia tu masih dekat sekolah. Kalau kita tak sempat ambil dia dalam pukul 5, Kak Mia akan bagi tahu dia lah tumpang rumah kawan dulu. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah sampai dekat asrama. Ini kita nak naik lift, tapi tunggu suami Kak Mia dulu. Dia dekat belakang angkat barang. Ni kita nak naik lah. Ni ada Hail, dia tak sabar-sabar nak tengok rumah kakak, dia kata. Yang mana? Mana rumah kakak? Hai, selamat petang. Ni sekarang kita berada dekat hostel anak Kak Mia. Ni. Nah ni. Anak kami yang nombor 2 tak ikut sebab di sekolah. Dia cakap hari ni ada percubaan SPM jadi dia tak ikut. Dekat sini ada tingkap. Ini dari tingkat 11. Kat sini ada sofa. Sini ada meja makan. Ini suami kami tengah pasang dapur. Tadi kita dah sampai. Sekali tengok, kalau kita sampai, rupanya dapur tak ada. Tongges ada, dapur tak ada. Jadi kita patah balik lagi, pergi beli sebelum kita tinggal dia lah. Ini dia ada beli makanan untuk dia makan nanti. Besok baru dia masak lah. Penat kan? Tadi suruh bungkus je. Tengah pasang dapur dia. Ini pintu masuk. Terus ada meja makan. Di sana ada sofa. Nanti orang duduk sini 6 orang. Ini ada peti sejuk. Tadi kita dah awas kepala. Tadi kita dah beli lauk dia untuk dia masak. Ini ada ayam tadi kita beli 1 ekor. Ini Rani cuci dulu nanti baru kau susun. Ini ada nugget, ada sosis. Awas kepala, mama tutup. Tadi ada beli sayur juga. Ada beli bawang. Tuh kelengkapan dia masak lah. Sini ada sinki. Sinki dia macam ni je, biasa. Ada air. Ni Rani kalau masak buka tingkap macam ni. Sini pintu. Sini kalau nak basuh kain ni ada ni. Wow, ada mesin. Lupa punya itu. Ada mesin dekat sini. Sinilah tempat sedia kain dorang. Bilik dekat sinilah. Dekat sini tandas dia. Beli air.
Tadi dibagi pilihan lah. Nak ambil bilik ni ke, nak ambil bilik ni ke ataupun bilik yang ni. Bilik yang ni. Tapi dia lagi pilih bilik ni. Ni bilik yang paling kecil. Dia pilih sebab ni berpisah tempat tidur dia. Katil masing-masing. Kalau yang tadi tu kongsi lah. Ni ada almari. Ni almari kongsi lah. Wow. Cantiknya. Ni barang-barang dia. Belum dia susun. Itulah cakap dengan dia. Tak payah masak dulu malam ni. Beli je tadi bungkus. Nanti dia besok-besok baru dia masak. Ni barang dia belum kemas lagi. Oh, betok-betok. Betok-betok tan. Yang sini belum ada orang. Yang bilik ni yang ada tandas. Ni mahal sikit kot dia bayar. Yang ini ditunjuk tadi. Kalau nak pilih yang ni boleh. Tapi dia pilih yang sana lah. Bilik yang paling kecil. Satu bilik dia ni orang Perlis. Ni barang-barang dia belum dia. Mungkin dia buka puasa dulu. Baru dia masuk. Tapi kita tak boleh sebab anak Kak Mia tu yang nombor 2 dia tak ikut. Kita kena balik cepat lah. Ini kita tinggal tunggulah ni. Lepas pasang dapur kita balik lah. Bolehlah kau pilih nanti Rani. Mana kau mau letak barang kau. Satu itu saja, macam satu ruang saja. Di sinilah kau pilih. Ataupun di sinilah. Sekarang ni kita nak balik. Kita dah ada dekat bawah. Tadi masa salam-salam tu peluk-peluk. Kita tak ambil video sebab sedih sangat. Ini kita perjalanan balik. Kita dari Seremban ke Kelang. Baru cuma saya masak. Sudah tukar layar sama ini. Itulah. Dia mau ini. Aku orang kita jalan. Sobat semua, sekarang ni kita masih dalam perjalanan. Sekarang ni dah pukul 6 lebih dan tadi Kak Mia suruh anak Kak Mia tumpang dulu rumah kawan dia. Kawan dia tu pun Kak Mia kenal. Kawan dia biasa pergi menari dengan dia. Dia kata dekat Kelang tu dah hujan lebat. Harap-harap dekat perjalanan ni tak adalah hujan lebat. Jadi kita boleh cepat ambil dia lah. Kak Mia rasa dia pun segan juga nak berbuka puasa dekat rumah orang. Jadi dia kata kalau boleh mama cepat-cepat lah. Sebelum buka puasa lah ambil dia. Suami Kak Mia kata insyaAllah sebelum berbuka puasa kita dah sampai Kelang. Jadi sobat semua, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kami nak ucapkan terima kasih banyak pada sobat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye. Lah sahabat semua, selepas je nilai tadi hujan lebat. Harap-harap sempatlah kita ambil anak Kak Mia sebelum berbuka puasa.
Sebab ni kita dah tak boleh laju. Jalan licin. Ini kita kena ekstra hati-hatilah sebab memang lebat sangat hujan.